Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya Rahmat bin Muhammad Don, asal daripada Keluang, Johor. Saya Fauziah binti Abdul Rahman, juga daripada Keluang, Johor. Okay, saya Azhar binti Abdul Samad daripada Shah Alam, Selangor, dan ini suami saya lah, Ismail bin Hashim. Saya Kamal bin Nasir dan isteri saya Mahizura binti Misbah berasal daripada Keluang, Johor. Sebenarnya kami sangat berbesar hatilah dapat menghadiri kursus ulang kaji Al-Balad di mana penerangannya sangat jelas dan meliputi aspek pengurusan dan juga perjalanan haji itu. Jadi penceramah sangat engaging, memberikan contoh-contoh yang praktikal dan mudah untuk kami mengingati. Terima kasih dan amat bersyukur kerana dipilih untuk menyertai salah satu rombongan daripada tabung haji dan khasnya di bawah Al-Balad, dan melalui kursus-kursus yang siri-siri kursus yang dianjurkan oleh pihak TH dan pihak Al-Balad sendiri. Saya rasa ilmu itu amat berguna untuk dilaksanakan ataupun diamalkan semasa berada di Tanah Suci Mekah nanti, insya-Allah. Alhamdulillah, seperti suami juga, saya rasa saya dapat menambah lagi ilmu-ilmu yang saya tuntut sebelum ni dan menambahkan lagi keyakinan saya untuk menunaikan fardu haji tahun ini. Kalau ikutkan perasaan, gambaran tu mula-mula tu macam berdebar-debar juga, tapi hasil daripada pendedahan ataupun ilmu-ilmu dan pelajaran yang diperolehi, insya-Allah lah kita akan cuba laksanakan yang terbaik atas bimbingan para ustazah dan ustaz yang disediakan oleh pihak Al-Balad sendiri. Itu sajalah harapan saya dan isteri saya lah. InsyaAllah jika ada ruang dan peluang diberi saya kesihatan yang baik, daya ingatan yang sempurna, dan insyaAllah berdoa sama-sama, kita berdoa untuk dapat pergi ke Tanah Suci dengan dan boleh haji yang mabrur, insyaAllah. Amin. Alhamdulillah, insyaAllah selepas mengikuti kursus yang diadakan pada hari ini, kami lebih jelas, mantap dan yakin untuk melaksanakan ibadah mengikut tertib yang telah diaturkan, dan juga akan lebih yakin dari segi luaran dan dalaman untuk melaksanakan ibadah haji ini dengan tenang, dan insya-Allah akan tabah untuk melalui proses-proses yang dalam pelaksanaan ibadah haji nanti, insya-Allah.